Satu, tanda Allah sayang kamu ialah ayat Quran ni, iaitu Allah jadikan kamu orang yang suka kebaikan dan ibadat. Walaupun ketika ini, malam ini, kebaikan dan ibadat kamu tidaklah 24 jam, tapi kamu suka tengok majlis ilmu, kamu suka tengok ulama, kamu suka dengan Islam, kamu semangat bila pertahankan nama Allah. Ini sifat dia. Allah hiaskan hati dia dengan iman. Dia suka dengan iman, dia suka dengan Islam, dia suka dengan ibadat, dia suka dengan kebaikan, dia tenang walaupun tak banyak yang dia buat. Awak ustaz, ada orang suka buat benda tak elok ke? Memang pun zaman hari ni ada orang tenang bila buat benda maksiat. Tiap hari dia buat live, mesti dia buat maksiat, mesti dia tayang aurat dia tiap-tiap hari. Untuk apa ni? Tak bolehkah tak ada live yang mendedahkan aurat kamu? Tiap-tiap hari tunjuk, ribuan orang tengok aurat kamu, tunjuk dedah pakai ketat-ketat. Dia tak rasa dosa dengan maksiat, dia tak rasa bersalah dengan maksiat, dia tak rasa bersalah bila tinggal puasa Ramadan. Hati-hati para pelajar sekalian, adik-adik saya, tak rasa bersalah tinggal semayang, tak rasa bersalah tak tutup aurat, tak rasa bersalah tinggal puasa Ramadan. Tanda Allah benci dengan kamu, Allah benci dengan kamu. Wal'iyadzubillah. Hati-hati, tanda itu jelas dalam diri sebahagian daripada kita. Dan setiap orang yang dengar ucapan saya ni, dia tahu dia berada di situ. Dia okey je, tak semayang. Macam hari ni dia tak semayang 2 waktu. Biasa sebahagian orang Zuhur 1.30, pukul 2 dia dah resah kalau dia tak solat. Betul tak? Sebahagian manusia yang Allah hias iman di hati dia, Zuhur 1.30, kalau dia tak solat lagi jam 2, hati dia dah resah, dia tak boleh buat dah kerja. Dia dah tak boleh duduk di meja kerja tu, dia tak boleh. Dia kena bangun, ambil wuduk, dia kena solat. Ini tanda nombor 1. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal asyan waj'alna minar rasyidin. Itu doa dia. Allah sendiri ajak dalam Quran ayat tu, kemudian ulama olah ayat tu jadi permintaan. Nombor 1. Nombor 2, tanda Allah sayang, tanda Allah sedang sayang kamu, hidupan kamu, Allah redha dengan hidup kamu, ialah kamu ada ujian dalam hidup kamu. Ini alhamdulillah. Siapa yang hidup di dunia ni tak ada ujian? Motor hilang, ujian. Slipper hilang, ujian lah tu. Buku rujukan hilang, ujian. Perniagaan kita merosot, ujian. Dunia ni alam ujian. Tinggal lagi banyak dengan sikit. Adakah orang yang Allah tak uji, ustaz? Ada. Antaranya Fir'aun. Tak pernah sakit, tak pernah miskin, jawatan dia tinggi, puasa dia banyak, sampai kerajaan-kerajaan di sekeliling dia semua membayar ufti kepada dia. Fir'aun kuat, sihat, kaya, masyhur. Apa tanda dia bila Allah tak pernah uji dia? Apabila seseorang itu tidak pernah diuji oleh Allah, makin tua makin jahat, makin tua makin banyak maksiat, makin tua makin kaya, dengan kekayaan itu makin jauh dengan Allah, itu tanda Allah benci kamu. Allah benci kamu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sepatutnya lebih 60 umur, sepatutnya lebih 60, sudah 70, sudah 80, makin dekat dengan Allah. Sebahagian orang sudah 70, sudah 80, makin jauh dengan Allah. Kemasyhuran dia membuatkan lebih banyak dosa yang dia buat. Jawatan yang dia pegang membuatkan lebih banyak dosa yang dia lakukan. Kedudukan dia yang tinggi membuatkan lebih banyak dosa yang dia boleh buat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga, tanda ketiga Allah menyayangi kamu, Allah sayang kamu, ialah al-qabulu fil ard. Dia diterima di kalangan penduduk bumi, iaitu manusia menyukai dia, senang dengan dia disebabkan akhlak dan kebaikan dia. Orang sayang dia, ramai orang sayang dia. Bukan sayang sebab dia bagi duit banyak, bukan sayang sebab pengikut dia ramai, siapa rapat dengan dia boleh senang, bukan sayang sebab jawatan dia tinggi, kalau rapat dengan dia boleh dapat projek dengan mudah. Bukan sayang begitu. Dia ni disayangi oleh ramai orang sebab kebaikan dia, sebab akhlak dia, ramai orang senang dengan dia, sebab ilmu yang dia ada, ramai orang sayang dia. Itu tanda Allah sayang kamu. Itu tanda Allah mengasihi kamu, Allah cinta kamu. Yang keempat dan yang terakhir untuk malam ni, tanda Allah kasih kepada kita semua. Tengok ini indikator yang keempat. Apabila tiap-tiap benda yang kita buat semua untuk Allah. Kita minum, bismillah.
hati kita kata untuk Allah. Kita sarung baju, pakai baju, hati kita kata untuk Allah, kamu pakai baju. Kita ziarah orang sakit, hati kita kata aku pergi ziarah ni sebab nak masukkan kegembiraan kepada orang yang sakit tu, nak kurangkan kesakitan dia. Kerana Allah. Dia mandi kerana Allah. Dia mai kuliah agama kerana Allah. Dia pergi kerja kerana Allah. Dia pergi kelas di universiti kerana Allah. Apabila tiap-tiap tindakan dan gerakan tuan-tuan untuk Allah, ketahuilah Allah sayang tuan-tuan. Allah sedang mengasihi tuan-tuan semua. Kita makan kerana Allah, minum kerana Allah, kita bawa motor kereta kerana Allah, keluar kerja kerana Allah, kita belajar untuk Allah, semua benda, dan ia akan membuatkan kita disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.